4.7. 1386 yang bagi rating 47. Bapak, power gila. Ini alien, boleh ketuk bang, boleh ketuk. Ketuk boleh. Kerah. Oh betul. Bukan replika betul. Ini sumber gaut aku habis dah ni. Habis ini ada. Buka lagi ke kedai ikan bakar tengah-tengah malam ni kan? Dah nak pukul 12 dah tadi. Dia cakap kau jangan risau Pian. Kedai ni buka sampai 7 pagi. Hello. Testing 1 2 3. Hai, assalamualaikum, what's up gang? Okey, hari ni aku nak ikut Pak Is melantak babe. Katanya dia nak bawa aku pergi makan dekat kedai member dia. Katanya kawan dia ada buka kedai ikan bakar dekat tengah KL geng. Tapi geng, sekarang baru pukul 11.30 malam. Baru settle job tadi. Boleh pula time-time macam gini Pak Is ajak aku makan ikan bakar. So kalau korang nak tahu aku makan ikan bakar ni kat mana dan apa je menu-menu yang aku makan, make sure korang layan video ni sampai habis dan jangan lupa geng untuk subscribe dulu YouTube channel Paru Babe Studios. So jom kita masuk dekat dia punya kedai ikan bakar. So okey geng, inilah dia kedai ikan bakar member Pak Is ni. Tengah-tengah KL geng. Bersebelahan dengan Hotel Smile, okey. Lepas tu berdekatan dengan Sunway Velocity tu. Korang nampak tak tu? Sunway Velocity. Kalau korang tanya aku memang tak pernah sampai dekat area sini. Aku belah-belah KL ni aku kurang sikit. Aku baru dapat tahu kedai ikan bakar ni beroperasi 20 jam geng sehari. Daripada pukul 11 pagi sampailah pukul 7 pagi esoknya. So jom kita tengok menu-menu apa yang diorang ada sediakan. Ini Muslim owner. Korang jangan risau. Makan tanpa was-was. Okey, jom kita tengok dia punya selection lauk-lauk ataupun ikan untuk ikan bakar tu. Korang datang sini nak pilih dia punya fresh seafood dekat kaunter sini. Dan yang bestnya ini dia punya fresh seafood ni daripada Skincan geng. Ni ada belangkas. Belangkas ni. Alien. Ini alien, boleh ketuk bang, boleh ketuk. Ketuk boleh. Kerah. Oh betul. Bukan replika betul. Bukan replika ni betul ni. Kerang pun ada. Kerang hidup lagi. Kerang, oi ada kerang. Dia mati atas grill. Hidup lagi siap kerang ni. Oh lah. Ya. Udang dah habis lah. Ini top up ni. Saya sebab hari ni mandi. Okey. So saya sebab saya tak nak ada bawa lebihan. Ini sumber gaut aku habis dah ni. Ini ada. Betul sodong dia. Sado. Oi. Katang. Pais, kau dah banyak kali datang makan kat sini? Aku rasa kalau aku makan aja sini dah 6 kali aku rasa. 6 kali? Bapak banyak aku gitu. rasa aku review sini 2 ke 3 kali, aku makan sini 6 kali. Tapi memang sedap weh. Sebab Sedap, dah alam kita kat sini aku orang kau. Mantap. Kau nak cek video kan? Yes. Ini. Okey geng, aku dengan Faiz dah pilihkan beberapa menu. Aku ingat nak makan sikit-sikit je, tapi tak boleh geng. Kalau dah sebut kedai ikan bakar ni, memang kena ada ikan bakar, of course kena ada. Lepas tu sayur-sayur, lepas tu sotong celup tepung, ada. Lepas tu ada beberapa lagi menu. Korang kena sabar sikit. Patutlah ramai yang kat sini Pan kau tengok geng. Ui. Ikan bakar ceras rating dia 47. 4.7. 1386 yang bagi rating 47. Bapak, power gila. Okey geng, inilah dia menu-menu yang aku dah orderkan dekat ikan bakar ceras ni. Aku kalau keluar makan dengan Pak Is, tak boleh nak makan sikit geng. Mesti nak kena order banyak macam ni. Baru syok kan. Sebab ada lauk-lauk yang aku ambil ni, Pak Is tak ambil. Nanti Pak Is pun dia ada ambil lauk yang aku tak ambil. So kita orang boleh campurkan kejap lagi. Sebabkan Pak Is dah datang sini berapa kali dia kata? 5-6 kali kan datang makan kat sini. So dia kata Pian, kau try lah menu-menu basic yang sepatutnya korang order kalau datang makan dekat ikan bakar ceras ni. First kali of course lah kena try dia orang punya ikan bakar. Untuk pilihan ikan ni dekat situ ada macam-macam jenis ikan. Ikan merah ada, siakap ada, ikan bawal hitam, bawal merah. Yang ni ikan sebelah, macam-macam jenis ikan. So yang ni aku ambil dia punya ikan bakar sebelah sambal petai. Untuk ikan bakar ni dia bakar tu dia grillkan dekat atas pan lah Lepas tu tadi aku tengok dekat buku menu dia. Dia orang ada jualkan kengsom. Kebetulan aku pun baru balik daripada Hat Nyai kan. Dekat Hat Nyai itu aku dah try dah the original kengsom. So itu yang membuatkan aku nak try dia orang punya kengsom dekat sini. Yang ini kengsom ikan siakap. Kejap lagi kita try Lepas tu menu basic lah. Kalau korang datang makan dekat kedai-kedai ikan bakar, sotong celup tepung. Nampak menarik kan dia punya sotong. Ini dia bagi sekali dengan dia punya sos tu. Bismillah. Fresh babe punya sotong ni. One more time. So next aku ambil ni, dia punya kangkung belacan. Lepas tu yang ini menu yang aku rasa special sikit hari ni. Ini dia punya king crab masak buttermilk. Tinggal seko je king crab ni. Tak apa, yang ni kita makan kejap lagi. Tagih pula makan dia punya sotong celup tepung ni. Lagi sekali geng. Untuk punya sotong celup tepung ni crispy lagi geng. Walaupun dah agak sejuk sikit. Sebab yelah aku dah shootkan video kan. Next sebelum aku try dia punya kengsom tu, aku nak basah tekak dulu lah Ini aku ada order dia punya tembikai lychee. Wah,
Ini dia punya lychee. Okey, aku sebenarnya tak sabar nak try dia punya kengsom. Untuk kengsom yang ada dekat sini, dia punya warna dia tak sama macam kengsom yang aku makan dekat Hak Nyai hari tu. Kengsom yang dekat Hak Nyai hari tu aku makan, dia punya warna dia tu merah, kan? Yang ni colournya macam kuning-kuning sikit lah, Dan dalam kengsom yang this one, yang ada dekat ikan bakar ceras ni, dia ada letakkan sekali dengan sayur-sayur macam gini. Tak apa, kita hirup dulu. Bismillah. Okey. Wah, daripada segi kemasaman dia just nice. Sama macam yang aku makan dekat Hak Nyai hari tu. Tapi untuk kepedasan dia, yang aku makan dekat Hak Nyai hari tu, dia ekstra pedas. Yang ini kepedasan yang aku boleh katakan boleh kata ramai orang. Maksudnya budak-budak boleh makan, orang tua pun boleh makan. Wah, kita import sikit dia punya ikan ni, ikan siakap ni. Okey, masuk dekat sini. Kita tuang sikit dia punya kuah kengsom ni dekat nasi ni. Sekejap geng, aku rasa aku kena makan pakai tangan lah. Dia tak puas makan pakai sudu garpu macam gini kan. Okey, aku dah basuh tangan dah. Bau syok kan makan dengan tangan macam gini. Ini diorang punya ikan siakap. Aku rasa satu portion kengsom ni boleh makan 2 orang. 2 orang puas makan. Jom makan, bismillah. Mantap. Aku memang tak salah kedai untuk makan ikan som ni. Sebab dia punya ikan siakap memang fresh. One more time. Ni lupa. Okey. Ini dia punya ikan bakar sambal. Okey. Ini dia punya petai tu bergentil-gentil kan. Tadi aku tengok dia punya staff grillkan ikan ni. Oi, bila dia bubuhkan sambal dekat atas ikan ni, menyengat babe. Look at that. Okay, geng, aku ingat dulu Bismillah. Ui. Sambal macam ni aku suka. Kepedasan dia tu memuaskan aku. Makan sekali dengan nasi. Dia punya petai memang menyengat babe. Tadi masa Pak Is ngajak aku untuk datang makan ikan bakar kat sini, aku cakap kat dia, buka lagi ke kedai ikan bakar tengah-tengah malam ni kan? Dah nak pukul 12 tadi. Dia cakap, kau jangan risau Pian, kedai ni buka sampai 7 pagi. 11 pagi sampai 7 pagi. Masa dah sampai tu, terkejut aku tengok ramai lagi yang tengah dine in kan. Jadi satu aku suka, diorang punya ikan bakar sambal ni kan, ada punya sambal tu tak kerekut. Banyak. InsyaAllah kalau korang datang pun dapat rupa yang macam gini. Kalau tak dapat, korang tunjukkan video ni Kalau hari-hari lah makan macam gini tengah-tengah malam, memang susah lah nak diet Kangkung, ambil sikit dia punya kangkung ni. Sekejap, tuangkan sikit lagi dia punya kengsom ni. Dia punya kengsom aku approve lah Cuma kalau korang expect dia pedas yang macam dekat Hak Nyai punya, dia tak sama. Untuk kedai makan ni, dia terletak kat kawasan corner lot gitulah Korang mungkin akan confuse sikit cara nak masuk dia. Tapi korang jangan risau, dia ada sediakan parking. Parking kat dalam ni percuma geng. Susah sikit lah kalau korang nak cari tempat makan dekat tengah KL ni kan, parking percuma. Mau-mau berbelah ringgit juga kena kan untuk parking. Gini aku nak melayan dia punya king crab ni. Aku tak ingat lah bila last aku layan king crab. Tapi awal-awal aku layan king crab ni dekat mana? Dekat Korea. Dekat pasar Nor Yang Jin. Itu 9-10 tahun yang lepas lah Ini dia ada bendera geng. Ikan bakar ceras, king crab masak buttermilk. Berat gila. Ini dia punya king crab. Dia punya cengkerang ni yang besar kan. Aku rasa aku nak patah dulu 2. Separuh ni aku nak bagi Pak Is makan. Dia kata tadi kat aku, Pian, kau tinggalkan kat aku separuh. Jangan habiskan. Tajam. Baik-baik makan king crab ini. Duri-duri tu tajam babe. Bismillah. Dia punya kuah buttermilk tu sedap babe. Dia punya isi ni kebanyakan dekat dia punya ni kaki ni. Untuk saiz ni tak besar pun. Tak silap aku dalam 800 ke 900 gram je. Biasa yang korang tengok yang besar-besar tu kan, itu dah berapa kilo dah tu. Harga dia faham-faham lah Ini geng. Kita tarik. Nampak putus pula. Sedipkan sikit dengan dia punya kuah buttermilk ni. Kalau siapa-siapa yang tak pernah makan king crab, korang akan terkejut. Dia punya king crab punya kulit ni, dia tidaklah orang kata keras sangat pun. Korang boleh kepak je dengan jari macam gini. Tapi hati-hatilah dia punya duri tu tajam. Ni, kita bawa keluar dia punya isi. Gitu. Terdipkan dengan dia punya kuah ni, buttermilk. Makan pula dengan nasi. Campur dengan kuah kengsom tadi kan. Untuk dia punya kuah buttermilk ni, aku dah makan 4-5 kali. Aku tak ada rasa muak. Sebab apa tau? Sebab dimasak sekali dengan ini. Dia punya daun kari ni.
Daun kari pun penuh dia letak. So rasa berlemak creamy tu dia dah balance dengan flavor kari. So okey gang, aku rasa itu sahaja yang aku nak share dengan korang untuk video kali ni. Terima kasih sangat-sangat sebab layan video ni sampai habis. Hari ni kita punya lauk memang semua seafood tak ada ayam. Oh, aku lupa nak bagi tahu korang. Dekat sini diorang pun ada jualkan belangkas. Untuk siapa-siapa peminat tegar makan belangkas, korang boleh request belangkas masak. Macam-macam jenis masakan boleh. Tapi siapa-siapa yang first time nak datang makan dekat ikan bakar Ceras ni, aku betul-betul nak suggestkan kat korang. Korang kena try menu ni. Satu, dia punya ikan bakar, of course lah korang ambil yang sambal petai punya. Lepas tu, korang kena try dia punya kengsom ni. Kengsom ni betul-betul mengubat rindu aku dekat Hat Nyai. Untuk diorang punya waktu operasi dan juga alamat, aku akan letakkan kat bawah tu, so that korang boleh jadikan rujukan sebelum datang ke sini. Nak datang, jangan datang seorang. Tempat best macam gini, korang datang, ajaklah kawan-kawan korang ke ataupun family korang. Daripada segi harga dia, aku boleh katakan dia macam atas sikit lah tapi korang garanti akan puas hati sebab seafood yang diorang bagi kat sini memang fresh belaka. Datangnya daripada Skincan. Kepada korang yang belum lagi subscribe YouTube channel Padu Babe Studios, make sure korang subscribe dan klik button dekat sebelah kanan tu. Dan siapa-siapa yang belum lagi follow kita orang dekat Facebook, Instagram dan juga di TikTok, boleh follow Padu Babe Studios. So okay guys, that's all for now. Thank you very much. Apapun makanan-makanan yang aku makan dekat ikan bakar Ceras hari ni memang mantap, memang padu gila babe. Padu Babe.